Rupa-rupanya Public Gold menghasilkan emas sendiri. Okey, boleh tengok video ini sampai habis. Jangan lupa save untuk kita lihat bagaimana 1 dinar Public Gold dihasilkan. Proses yang pertama adalah proses smelting. Smelting ini adalah menghasilkan emas tulen ataupun grade 999.9. Jadi, emas scrap akan dileburkan sehingga mendapat kepingan emas. Kemudian, emas ini akan melalui proses rolling. Proses rolling adalah menipiskan emas tersebut sehingga mencapai ketebalan yang sepatutnya. Public Gold sangat menjaga kualiti. Jadi, sebab itulah proses rolling ini melibatkan beberapa kali prosedur untuk mendapatkan ketebalan emas yang diinginkan. Seterusnya, proses blanking. Blanking ini adalah untuk menghasilkan ketulan emas ataupun emas setiap unit bagi 1 dinar berbentuk bulat. Tapi sekiranya 5 gram, pastilah berbentuk petak. Emas yang dah melalui proses blanking ini akan melalui proses minting. Minting inilah kita akan cantikkan desain emas tersebut. Boleh nampak kepingan Dina ini kan? Cantik sungguh. Ini bukan proses yang terakhir. Public Gold akan pastikan juga emas-emasnya melalui proses weight control, yang mana 1 dinar yang sampai di tangan anda tidak akan kurang daripada 4.25 gram. Kalau kurang daripada itu, Public Gold akan reject dan buat semula. Tuan-puan, Public Gold adalah syarikat yang berkredibiliti tinggi. Sangat menjaga kualiti produk mereka. Tahniah kepada anda kerana telah memilih syarikat emas yang juga pengilang emas terbesar di Malaysia. Jadi, anda nak beli emas banyak mana sekalipun, Public Gold boleh produce sebanyak mana yang mereka inginkan. Jika anda ingin melabur emas, pilihlah syarikat yang merupakan pengilang emas terbesar di Malaysia iaitu Public Gold. Untuk bermula, boleh rujuk pin video saya.